Assalamualaikum guys, jumpa kita lagi dalam channel Luqman Rahman. Okey, hari ni guys kita ada trip pergi Pulau Kendi. Trip ni depa last minute, baru tadi tengah hari depa beritahu depa nak pergi. Kita bagi tepi ayak ni ayak laju sikit, tapi Pulau Kendi tu okey lah, boleh lah mengai. Jadi depa nak pergi, depa kata tak apa bang, okey depa nak pergi trip malam. Jadi kita keluar pukul 5 kot. Kalau sempat sebab depa tengah prepare sampai nak kena cuci, sampai nak buang beragai semua kan. Kira berebut jugalah. Tapi kita nak pergi, tak apa kita pergi lah. Jadi guys, kita dah tengah prepare ni. Ni kira prepare ni. Macam yang bang, minyak tak beli lagi. Semua kena beli lagi. Minyak, ais semua, ais dah ambil dah. Cuma nak kena buang beragai. Tak kena cuci seringkas sikit lah untuk nak buang beragai tu guys. Okay guys, start kita ambil masa cuci. Kita dah settle sampai minyak. So cuma nak beli minyak lagi sikit. Lepas tu hari nak pergi 4 dah. Kita balik dulu, kita angkat barang. Kita boleh ready to rapid macam dia pemain kan. Okay guys, okay, kita nak gerak pergi pondok. Kita dah sampai dah, hari ni dalam pukul 5 juga, 5 lebih dah ni. Tapi lewat sikit lah sebab dia pun begitu lambat. Kita update lepas update lambat, kita last minute prepare sampan semua, cuci sampan tadi kan. Jadi daripada sampai, okay, kita pergi terus pondok abang. Okay, saya kita ambil, kita dah sampai. Okay guys, dah play kita sampai daripada Sungai Petani Sungai Petani. Kita berebut sikit hari ni ya. Memang berebut, abang baru settle sampai, baru balik ya. Balik mandi mai dah ni kata tak. Okay guys, tu play kita pun dah sampai. Okay, kita boleh gerak lah terus. Kita pun tak tunggu, kita gerak terus. Jom. Okey, kita duduk tengah orang guys. Nak tengok belakang sikit. Okey, pasing tu tu ai. Ambil pasing boleh. Kalau betul tak buat tu ai, tak apa sebab pengang dua tu ai dah. Siap tu ai untuk nak balik ikan lagi penting ah. Oh, buat ayak tu ada depan tu, boleh buat ayak. Tarik dia rapat dulu, sebab nak ambil barang sikit. Okay. Seorang duduk belakang, yang besar lagi duduk belakang seorang. Bagi dia balance. Hari Sabtu ni pun ada materi malam ke? Tapi dia pun bagi tahu awal dah, untuk abang prepare pun tak prepare untuk hari ni. Hari ni dia kejut lah minit seorang duduk belakang bang. Abang duduk belakang. Tak biasa ikut abang First time lah ni? First time lah ni.
Pulau Kendi pun first time ni. First time lah. Sebab apa kalau kat sini memang kata mengai. Kalau kata ni dari ni berapa jam? Sejam. Oh, sejam. Sejam. Dia medan. Tapi Pulau Kendi okey boleh ke Lampang Mengai sini kalau malam time ayak laju ni. Tak ada apa. Memang orang kata apa nak mengai shot duduk. Duduk saja boleh ya. Okey. Tadi bukan tu boleh buka. Buka kat tayar tu. Buka kat tayar tu. Okey, kita ready lah. Kita boleh ambil budak. Okey, tolak bagi jauh sampai sikit. Tolak bagi pula. Okey. Tali tu kena depan, kena adjust tak apa, main gila. Abang boleh isap rokok. Ekor dia dah, ekor dia dah. Sejam. Memang. Ni kira selalunya malam cuaca bagus ya. Kalau siang selalu dia kena angin. Kalau malam ni cuaca kendip pula gini. Okey guys. Kita macam biasa guys, tapi ambil udang kat Malung dulu. Dia nak ambil 150 ekor. InsyaAllah cukup kot. Kita dah sampai. Okay, stand by Sat, seorang turun lepas so kat abang ya. Sat abang kata lepas tunggu Sat tu. Okay, kita dah sampai. Ya, boleh start mengai. Okay guys, kita try. Jadi kita try belah belakang biar yang laju kat sana untuk sorot lagi. Dan hidup belah belakang juga. Lagi tak sanggup. Nampak bagi tahu abang lampu tu. Okey. Try baru tadi tak ada ikan ni kan. Tunggu. Okey. Dengar kan? Ikan tak ada lagi, tak makan lagi. Tak lagi. Kan ni sarjan. Sarjan ni dia kacau ni. Ni. Dia sarjan dia kacau kan. Dia juga yang dia kacau. Oi, Rahmat. Beri nama kan Rahmat. Siang tu tak ada dia. Abang nak mengai siang sini. Dia. Ya. Aku tu kalau buat dia ke sampah? Tak lawan ni ha. Kan?
Kan? Tukar ekor. Tu dia ni macam berat macam mana. Ni. Ni, gogok. Daripada GT. GT. Oh. Elok GT ni. GT makan malam. Sekarang pakai penyuk kan? Bagi setengah garam. Betina mak malam-malam. Betina mak. Lagi dia tengok dia betina mak makan malam. Betina mak makan malam Angkat tunjuk betina mak tu. Orang gigi betina mak makan malam. Betina mak kan, betina mak. Oh, ikan betina mak. Lambat. Okey, lagi sikit ayat lain kali. Ni dah banyak betina mak. Ni gasak ah? Oh, GT. Ya, tak gasak lagi. Dia angkat GT GT. GT makan malam. Kalau siang boleh ambil pakai jig kan. Malam memang tak boleh ambil jig kan. Malam dia ada siang banyak kan. GT. Matahari ni. Untuk mengajar dah mak. Ni telan terus ni. Confirm telan terus. Tak ambil tak buka. Tukar. Dia jaga ayam buka ekor lagi. Dah tak mau pi. Okey, ubah spot guys. Spot. Mesti cari spot ni. Cari size monster pula. Ada, ikan apa? Lama. Lama. Lepas sayang. Dekat. Dekat ni. Pam. Ini kalau dia naik saya elok lah. Ni kalau dia naik saya elok lah. Duk tunggu ni, abang duk tunggu Pegang dah penjuk set turun pesuk dah balik. Abang nak ambil gambar. Apa? Ikan? Isi ikan? Ikan sekok. Ikan sekok tu tu dia. Sembang. Kalau ni dia di sini tu. Duduk dekat Baik. Tu. Merah. Merah. Ui, merah selok. Jangan set dekat merah ni. Oh. Ikan idaman kan. Saya sekok sebenung No, mereka. Dia ni saiz dekat 2 kilo 2 kilo lebih. Oh, dia kalau naik kat sini tu dia. Tu dia. Apa tak Ni 2 kilo Oh. Bos sekok semua. Takut.
Dia telan sekok terus tu. Oh. Oh. Yang ambil seketul sekok terus. Memang kan Ni. dia. Malah play ni ha. Memang dia telan sekok ni. Sotong tadi dia standby. Sotong tu saya je nak bagi tu. Jangan Zai. Lagi dia makan sotong. Agak-agak dekat kamar ah, ikan mahal. Agak. Ah, yang ni kasar. Saya nak ambil video sikit. Grade A 1.8. Ya, 1.8 lah. Yang tu 30 tu, yang tu gram. Oh, 1.8 guys. Saya gambar-gambar tak ni. Tadi tak macam apa? Ada tu. Apa? Tengok. Ni apa? Ni saja ni. Saja. Saja ni ah. Kopre ni. Alhamdulillah selesai trip kita hari ni guys. Cuma lalas sikit ada alun, tapi macam mana pun okey lah. Dia ada ikan saya kita tengok ikan. Kita tengok. Okay guys. Ya guys, hasil kita hari ni. Hasil kita dia senar tu. Ikan merah tu, kat 2 kilo ke ah. Tu ada GT 2 ekor. Tapi macam mana pun kita balik dah ni. Ya, player-player kita. Daripada mana? Daripada ni bang, daripada Kulim. Daripada SP je orang, daripada SP je. Daripada SP je, start. Okey. Okey guys, jangan okey. Jumpa lagi hari Sabtu ni ada trip lagi. Trip malam juga. Di area Jambatan Pertama ya. Okey guys. Jangan lupa guys subscribe, share dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja perkongsian kami kali ini. Daripada pancing, travel, aktiviti keluarga sampailah ke ceramah agama yang bermanfaat. Kalau suka vibe channel ni, jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga tekan butang loceng tu supaya tak terlepas video terbaru dari kami.